Tapi nak lepaskan stres boleh lah tengok kita orang. Kita orang menghiburkan korang. Kita akan pergi mancing anak ikan. I rasa I nak pergi memancing. Ada ikan besar tak kat sini? Aku pakai jalan pergi mancing. Tapi dia macam tak yang aku imagine lah. Aku imagine dia macam ada rumah. Kalau kau dah beli besar ni, kau nak buat rumah. Kau ingat kalau kau duduk flat, Ada. kau nak dekor rumah tu macam pakai banglo, memang lah. Anak ikan raw. Anak ikan bluk macam tu. Ina dah jumpa dah ikan comel-comel. Ina rasa ikan ni muat untuk letak dalam akuarium. Ingat dia tak nak ambil ikan je, dia nak ambil udang. Kalau ada soto, dia dah nak ambil soto. Dan seangkatan dengannya. Maknanya ikan tu tak seorang-seorang. Dia macam ada geng-geng dia yang lain. Sumpah muat untuk akuarium kita orang. Kau selesai ikan ni. Dia kena tahu yang kita orang sediakan kehidupan laut ni untuk Macam mana?